Assalamualaikum. 8 hari bulan 2, 2020. 6, 18. 8 Februari 2026. 19 Syaban 1447 Hijrah kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal duit kedai aku. Yang menantu Kamarul Zaman ni dia fikir lembu dia fikir kedai dia. Kenapa? Dia nak tipu siapa sebenarnya? Yang Kamarul Zaman ni duk cerita. Dia boleh bukti tak dekat mana dia buka kandang, dia dapat kelulusan daripada mana? Takkan dokumen-dokumen tu dia curi dengan anak-anak Syari. Aku nak bagi tahu dekat sini anak Syari tu dengan menantu Kamarul Zaman tu, dekat Breakpay tu polis yang mati yang kena bunuh. Yang kena tembok, konon-konon yang kena tembok. Mati bunuh diri dekat Breakpay tu bukan bunuh diri. Dia kena bunuh. Okey. Siasatan yang aku jalankan hari ni dalam masa 3-4 tahun ni menunjukkan kawan tu tak bunuh diri. Yang kawan tu ada bagi mengadu dengan saya apa benda situ sebagai ketua unit dekat situ. Ada kata barang-barang peribadi dia hilang. Jelas dekat sini 2 orang ni memang ada terlibat ambil barang-barang tu. Nantu Kamarul Zaman ni aku tak tahu, lelaki malar ni apa dia nama dia. Budak lepas 3 ni aku lupa. Sebab dia pukul aku gitu. Koma aku dekat ni. Dekat Masjid Sultan Idris Shah dekat Selangor tu ada nama satu tempat tu. Masjid Sultan Idris Shah atau benda. Koma aku tu. Dia khabar aku bukan pegawai polis yang dia hantar dia pergi ke aman. Aku sendiri turun naik kereta daripada Bukit Aman pergi ke masjid tu. Bersama-sama dengan ada lah geng-geng polis marin yang lain. Kan? Yang dekat Breakpay kata bunuh diri, ada anggota bunuh diri, anggota korporal ke? Sarjan. Dia naik sarjan meja. Dia tak dapat surat pasal kenaikan pangkat tu dah dapat dah. Cuma majlis rasmi mengatakan dia tu sarjan meja dekat situ. Tak buat lagi. Tapi surat dah keluar dah sarjan meja tu. Yang sarjan meja ni adalah guru agama mengaji Quran. Dekat Rawang country home. Saya ada juga ngaji dekat situ sambil siasat pasal GISB tu. Okey? Terima tu. Tiba-tiba dia pula dekat situ. Nak tunjuk bijak dia. Gampang tu. Kesudahan dia aktiviti meliwat dah. Dia pakat-pakat bertelanjang bulat. Budak-budak belajar Quran dengan dia apa benda tu. Hak bagus ni. Duk pakat-pakat bertelanjang bulat. Dekat situ. Kalau duduk pakai tuala dalam rumah hamam mandi tu tahan juga. Memang kena pakai tuala. Ini duduk dalam bilik hotel. Dalam spa. Aktiviti. Macam mana ni?